Aku main ayak besar hari ni tiba-tiba ayak ternih lah pula. Abang boleh nampak batu kat bawah tu kan. Selalunya memang takkan nampak batu tu. Ini boleh nampak. Kita casting kat sini je lah. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Dan itulah, aku harap sekali lagi lubang masuk lah no. Hopefully hari ni kita gasak. Okay kan, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Try jauh sikit pasal apa ayak ternih. Ayak ternih ni kita baling jauh sikit ya. Kita tak mau nak kacau, nak spook dia lah, nak menakutkan dia. So kita lempak dia jauh sikit. Lubang nampak besar mah. Besar lubang tu. Tak masuk lah. Okey. Ui, gerut. Gerut. Aduh. Aku ingat ketang. Bye. Ketang. 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 Aduh. Kenapa ayak masuk? Dia lagi. Hari dia dah ni ayak ternih ni. Hari dia dah ni. Okay geng, kita sampai Telaga Emas. Ni Telaga Emas. Telaga ni dijumpai oleh penduduk pada tahun 1789. Okay, di Pulau Aman ni lah. Satu-satunya telaga ayak tawak di dalam pulau ni. Okay, aku berjalan tadi agak jauh dengan kotak air berat. Kau ingat senang buat konten. So aku tak main dah lubang kot. Main casting pula lah, tengok macam mana. Kita bubuh SP ke G1 yang kecil. Come on. Wih, come on. Wih, senangin. Allah, kena sikit lagi. Kena sikit lagi. Tak mau naik lagi. Pasal kena sikit sangat, aku kena slow lah. Sikit gila memang. Aku nak tarik dia main naik tepi pantai ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nangin geng. On lure. Serius lah. Wih. Alhamdulillah.
Sia-sia aku jalan kaki main sini. Jom geng, senangin. Oh ni Queen Freestyle Walker. Aku dah tak tahu nak main dengan apa dah. So aku main gewang yang kecil-kecil je lah. Oh tiba-tiba orang ni ada, Alhamdulillah. Padu mat. Queen Freestyle Walker. Bukan setakat loban, casting pun boleh. Dia tapi simpan ikan ni. Alhamdulillah. Senangin. Weh, good size juga. Size yang aku dapat naik boating aman hari tu. Alhamdulillah. Oh, karan. Karan. Macam kakut. Aku tak tahu geng. Lah ni aku duduk rehat sat. Letih mat cari ikan ni. Abang tengok sendiri tadi aku terpaksa tukar option lah. Daripada main roti, terus main casting. Itu pun terpaksa pindah spot. Pasal spot yang aku duduk tu tak boleh main lah. Angin kuat. Situ kawasan situ agak susah sikit lah nak casting. Macam sini dia berpasiak campur batu-batu sikit. Depan tu selut. Jadi tu lah aku nak duduk sat dalam 10 minit. Lepas tu kita sambung balik. Nampak aku basah kan. Aku punya gewang tersangkut tadi. Aku punya crank. Aku turun lah. Pasal dia tak mau keluar. Dia macam sangkut, macam ada tali je tau dekat batu. Aku cuba try tarik nak bagi ni. Tiba-tiba terputus. Satu benda yang sia-sia. Turun layak dah basah dah. Tapi gewang tak dapat balik. Aduh. Itulah geng. Nak buat macam mana. Pengakhiran cerita pada kali ni. Seronok geng. Seronok sebenarnya. Kalau hampa main buat benda-benda macam aku ni kan. Hampa explore kawasan. Jadi seronok. Walaupun aku hanya boleh sekok pada hari ni. Yang aku boleh bawa balik hanya sekok. Tapi aku seronok. Cumanya itulah aku dapat sajikan kepada hampa. Benda tu saja, tak banyak.